Hai korang, so hari ni seorang muda Damansara mengadakan sesi jamu raya. Nak tahu tak siapa salah seorang yang memasak? Of course lah, para student kita. So nak tahu apa yang diorang buat? Tengok video ni sebab kita akan share pelbagai menu. Hai, salah seorang bersama dengan salah seorang tenaga pengajar kita. So boleh kenalkan nama tak? Okay, hi, nama saya Miss Adriana. Saya salah seorang pegawai penilai pastry di IPT Skill. Okey, saya nak tanya aktiviti yang student buat hari ni, adakah salah satu silibus yang mereka pelajari? Ya, betul. Ini adalah salah satu latihan amali yang diorang akan belajar di syllabus Bakery and Pastry Production Management dan juga Menu Implementation yang diorang akan belajar dekat level 4. So kiranya ini adalah aktiviti amali, betul tak? Ya, betul. So, bila kelebihan belajar di IPT Skill ni, kita dapat student real life experience untuk diorang buat event yang besar-besar seperti event di masjid ni. Wow, sekiranya sudah dapat masak dalam portion besar, betul tak? Ya, betul. Menariknya. Alright, terima kasih Miss Anne. Jom interview student kita hari ni. Hai, boleh kenalkan nama awak tak? Nama saya Muhammad Arif Imawi Abdul Latif. Alright, daripada batch? Saya daripada batch 1 Kod Baru. Okey, apa aktiviti yang awak buat hari ni dan cabaran terbesar dia dan macam mana awak atasi cabaran tu? So, memandangkan hari ni pihak surau ada buat majlis hari raya. So, kita orang akan buat untuk masak-masak lah. So, yang kita akan masak adalah mi kari, coketiau dan nasi lah, yang nasi lauk. Lepas tu, untuk cabaran kita adalah kita buat sebanyak 1,500 orang. So, dia mungkin proses yang lambat lah. So, macam mana korang atasi cabaran tu? Cara kita orang atasi tu macam untuk teamwork ataupun kita bagi-bagi kerja lah. Itu yang penting. Alright, okay, itu saja. Terima kasih. Alright. By the way, kami sangat mengalu-alukan pelajar negeri swasta atau kerajaan yang habis pengajian tahap 3 dan nak sambung tahap 4 dekat sini. Daripada best, cuba teka kita ada menu top 3 untuk juara raya. Kita ada mihun sup, mi kari dan kita ada nasi biryani. Dan kalau korang nak tahu menu-menu yang sedap yang lain, tengok apa? Tengok video ni sampai habis. So korang rasa macam mana? Fun dan seronok tak apa yang kita buat hari ni? Banyak sangat menu yang sedap-sedap kan? So kalau korang berminat, dapat korang jadi pelajar IPT Skill, korang akan dapat exposure dan pengalaman yang menarik dan of course tak boring.